Assalamualaikum semua. Selamat hari dan selamat datang dan selamat kembali ke Armley. Ini kita nak main Home Alone Anomaly. Balik sekali sebab kan saya tak habis lagi. Saya tak dah habis lagi macam mana saya nak buat ni. Saya tak tahu apa dia ending dia, saya nak dapat ending sebenar. Ya, saya dapat kumpul duit tu. Okay, sebelum boleh tekan like, subscribe, tekan notifikasi timus saya. Jadi kita main Home Alone Anomalies. Saya nak skip ni. Saya tahu dah cerita dia. Macam nak skip? Oi. Okay. Jom. Ni tahu lah. Okay. I'm practicing for a recital tomorrow. I need one more person to watch my choreography. Right Now? Please, I just need a little space to dance. Woi. Dia tengok saya tu. Tapi dia selalu dia selamat dah sini. Yang itu dia selamat bagi saya. Okay, jom. Thank you so much. Okay, watch closely. Hari tu dia selamat je ni. Saya ingat. Dia selamat beda. Oi, tak. I like watching people watch me dance. Oi. Bukan Hari tu betul. Hah? Oi, terus kotor dia nampak saya. Fuse box. Fix the fuse box. Saya tak tahu fuse box kat mana. Awal-awal lagi tu. Ni. Huh? Okay. Lah, potong 30 terus Clean the window. Wash the bathroom. Masalah saya tak tahulah. Hari tu betul. Tahulah. Ni memang tak boleh. Good evening. Could I step inside for a moment? Why? I've been out in the cold for hours. May I use your kitchen to make myself a tea? Please, just invite me in. Masalah saya cek tak ada apa. Yang ni saya tak tahu betul lah tak. There is only so much hunger a man can endure. Sudah. Wush. Lah, 2 kali. Betul-betul dia tahu. Aduh, cuci jam dah. Ni kalau macam ni saya sampai bila saya tak habis ni. Jom. Rom cuci. Ni saya tak tahu apa. Sorry to bother you. I'm not feeling great. Are you okay? I just got really dizzy. Could I rest in your bed for a few minutes? Please. I just need to rest a little. Uish. Ada benda dah ni. Ni tak boleh. Alright. I'll try to find somewhere else to rest. Saya dapat RM6 dah baru. Saya nak cuci apa nama tu? Tingkap. Saya lupa lah. Mana saya tak ingat lah cuci tingkap macam mana. Okay, buat api. Lah, siap lah. Tak ada orang lagi. Clean the window tu saya tak tahu ke mana. Siapa pula? I'm here to fix the leaking bath faucet. My parents didn't tell me about that. I just go where the work order sends me. Open the door and I'll get it fixed real quick. Bath faucet. Okey nampak Okey. Ya. Thank you. I'll be quick. Dia cuci kan. Apa hal ni? Kenapa tutup pintu? Sudah.
faucet should be good now. Okey. Masa saya nak capat tu? Macam mana saya nak cuci? Boleh tekan sini lah. Itu je saya ingat asal payah sangat. Tekan dia Saya ada satu benda macam nak cuci. Guna benda tu. Rupanya setakat macam tu je. Lima. Ni bila air kena cuci juga ni. 5. 6 ada cuci. Kena cuci sini. Siap. Ni saya dapat 32 baru. Siapa ni? I've got a large pepperoni pizza for this address. I didn't order pizza. Itulah. It says your parents placed it. My parents aren't home. Well, somebody paid for it already. Can you open the door? Saya tak boleh. Saya tak tahu siapa ni tak. Whatever. It's already paid for anyway. Pelik ke? Saya tak minta pun rasa. Tapi mula kita dah kena. Punya apa tu? Baiklah, okay, itu je, setuju. Kita kena simpan duit. Saya nak cuba simpan duit. Dan tak tahu. Okay, apa kita buat kali ni? Clean your room, cook tomorrow's lunch. Kita dua, go. Jom. Isi. Pasta. Potong. Masuk. Macam mana nak buat? Ya. Sorry, I just need to grab my dog. Ni tak. Ya, ni tak. Ni My dog bukan. jumped over your fence a minute ago. Can I go into your backyard and get him? Bucky, come here, boy. Aduh. Lah, yang ni betul anjing betul weh. Hari tu saya tengok itu bukan anjing tu weh. Saya tak nak buka lah. Itu takut kita kena lagi sekali. Tak. Fine, I'll find a way to get him. Cari dah. Bye-bye. Tak ada lagi anjing tu. Ada. Anjing tu ada weh. Okey, jom. Kita kena letak apa nama saran kita punya tu dalam peti. Macam mana? Sini. Terus buka sini. Okey, siap. Wish, apa halu? Pick up. Kita cuci. Apa halu? Bunyi apa ni? I'm handing out samples on this street. At night? Itulah. Yeah, new route, weird hours. What kind of sample? Itulah. Vanilla strawberry swirl, open up and I'll give you one. It will melt if you take too long. Saya pelik kat sini. Wah, anjing tu tak ada lah. Pelik je. Right. More for the next house. Pakai aiskrim lah, apa-apa pelik je. Okay, kita kena kumpul secepatnya. Ni. Sekali lagi. Siap. 26 minit lah. Okay, ni clean room. Okay, cuci bilik saya. Jom, kita cuci bilik saya. Uish, basuh. Sudah. Woi. My boyfriend just broke up with me. I'm a mess right now. Could I use the tissues in your bathroom? Yeah. Please, don't leave. I don't want to be alone. Ada tisu dia bilik saya. Tu. Tapi kenapa datang rumah saya?
Weh, pelik-pelik je. Hope you never get dumped. Mana? Saya nak pilih bilik saya tadi. Tiba-tiba ada benda tu. Ni bilik saya. Oh, ni bilik saya. Hmm. 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 Okey, siap. Practice piano. Okay, kita main piano. Oh, ini apa macam mana pula? I need help with something important. What is it? I can't say it through the door. Why not? Tahu? Because it's private. Just open up for a second. It's urgent. Apa dia nak buat tahu bagi budak kot, tak kita bagi masuk lah. Takut sebab budak kan. Ni bila lagi? 31 minit ke, lama ke? Finally. What's the Wi-Fi password? That's the important thing? Yes. Tu lah. Video stopped right before the ending. Fine, I'll get it. I think it's written on a piece of paper in my room. Tu lah. Tiba-tiba dia datang minta password Wi-Fi je. Pelik dia budak ni. You are a hero. You saved my life. Okey. Hah? Woi, duit saya tambah cepat je. Ni sekarang buat apa pula Kenapa ada putih ni? Lain putih kenapa? Ada apa yang tunjuk tu? Ada apa? Kenapa ada lain putih tu? Saya tak tahu apa juga apa sekarang ni. Sebab tak ada apa lagi. 30 saat lagi. Kita tengok 75 naik dah duit kita. Saya tolong budak ni. 22, 21, 19, 10, 19, 18, 17, 16, 15. Satu bulan lambat dah. There's a party tonight. Ni tak boleh. Yeah, you should come. I don't think I can. Come on. Don't be boring. Open up. I'll give you the address. Ni tak boleh. Tengah-tengah hari tu dia ni kena. Saya kena hari tu. Ush. Okey. Okey. Lepas saya online. Bye-bye. Okey, kita buat Clean parents room pula. Ni kena buang. Ya, remove spider. Kenapa saya cuci bilik ibu saya, bapak saya pula? Patut cuci sendiri tak? Saya budak lagi tak tahu apa dia pun. Apa? Oh, susah gerajah weh. Besar ni weh. Hello? I think I might be lost. I'm trying to find my dog's house. I don't think this is the right one. Oh dear. Could you open up? I can't hear you so well through the door. Kenapa macam dia suruh benda je? Help me. I'm scared. Ya, macam tu suruh benda lah. Belakang. Dia suruh benda weh. Alright then, if something bad happens to me, I'm haunting this house first. Isa. Okay, water the plant. Yo. Satu. Ni bukan. Kenapa tak? Ada silap tekan. Okay, water plant. 2.
3. Ah. 4. Okey. Atas tak boleh nampak kau tak ada. Dia tak nak pun suruh. Oh, sana ada dekat 5. I can't find my house. Ha? I got lost walking home. Are you okay? I don't know where I am. Can you bring me a phone so I can call home? Okey. Thank you. I will get you my phone. Aduh, yelah dia kata dia tak ada. Ini betul. Ini betul sebab saya tengok hari tu. Mom, you can get me. Ah. They're not answering. They never do. Oh? They've been dead for a long time. Oh, yang salah kursi duduk gerak tu. Ni saya kenapa kursi gerak pula sini? Dah agak dah. Oi! Silap lagi rupanya. Ni tak boleh masuk. Bro, I just need water real quick. I'm making a protein shake. I forgot water at home. Can you bring me a glass of water real quick? Hah? Ya, saya tengok apa dia tadi kalau saya tengok kat sini. Come on, man. Ya, ni tak boleh masuk. Kalau salah rabak macam tu, apa maksud dia saya kita rumah ni? Bro, seriously? I'll drink from a hose or something. Minum lah. Kita genap sekarang ni. Satu lagi saya tahu adalah cuci air, pecah air palsu. Apa nama? Pokok, siram pokok. Pokok mana lagi ni? Pokok dalam ni ke? Ni saya siram lah. Oh, yang ni Oh, 5 wow. Pokok satu lagi mana? Kita dalam bilik mak saya, keluarga saya, mak bapak saya. Oh ni, bukan. Bilik saya ada pokok. Itu kejut saya. Tak boleh tau. I need help with the homework. We have math homework due tomorrow. I'm stuck on question 7. Can you open the door so we can compare what we have? Okay. Ya, saya cek dulu kat kamera. I've been stuck on question 7 for an hour. Kenapa nyorok kan? Hush. Lah. Itu unjuk. Okey, tangan tak ingat apa dia lah. Okeylah, kita masuk. Masuk ah. Thanks. I got 34. I got 67. Great. One of us is very wrong. Okay. I'll redo it and text you the answer. Okey. Oh, lega saya betul. Masa satu lagi pokok. Saya tahu pokok mana nak cuci. Ni ke? Oh, depan saya punya. 98. 2 minit lambat lagi. Makin lama tu. Pada saya 20 ni. Silap saya dapat bad ending sekarang ni. Tak usah rabak kan. Tengok oh. Oi. Ni tak boleh masuk. My black cat got out. I saw her in your parents' bedroom through the window. In their room? Can you get her? Her name is Leonard.
Ni tak boleh ni, saya tahu ni. Yang ni tak apa saya kena. Awal-awal lagi macam tadi yang belik ni. Belik tu saya ingat betul. Fine. I'll Eh. keep looking for her then. Okey. Betul tak? Mana duit ni? Saya tak dapat duit pun. There is to come in tonight. We will everything else I think we should be. We will make decision. Really love you. Okay. Nampak saya akan tak dapat. Uish, sudah. Ni apa hal ni? Oi. Kenapa banyak toyol ni? Kesaniti saya 10 sebab tu banyak toyol. Tengok ni pula lapah ni besar gadabak. Saya tak pukul tak macam ni. Misal pula. Oh ni. We're tracking an escaped alien organism. Ni. Alien? It can imitate human behavior. Open the door. I need to ask you a few questions inside. Ni tahu. This will be quick. Have you seen anyone acting strange tonight? No, Any unusual noises? Lights in the sky? I don't think so. Tahu? Stay inside tonight for your safety. Oh, duit free. Tak ada duit pun dapat. Weh, mana duit ni? Saya memang pelik pun ada. Kat dalam rumah ni. Oh, ada pun ada 2, 108 dah tu. Okey, tengok satu lagi saat ni. Tak ada jugalah kumpul duit. Saya tak tahu dan tak, kalau tidak saya meninggal macam tu. Saya tak tahu kenapa. We started emergency water work on your street tonight. Okay, Your Huh? water's probably running brown by now. seriously? Yeah, go check. I have a notice with the details. If you could open the door. Tak ada pun macam mana nampak air kok hitam kelak koko macam mana. Oh. Okey, boleh buka ah. Sorry for the inconvenience. Have a good night. Clean kitchen, cuci pula dapur. Dua. Masalahnya tak ada tadi sebenarnya ni. Pusing. Uish! Huh? Huh? Asal pula ni? Betul lah koko ni. Oh, betul lah maksudnya. Lah, salah. You got any food in there? I haven't eaten in 2 days. Okey, ambil ah. Thank you for opening. That's kind of you. Could you please bring me some food? Ambil ah. Stale bread? That's what you bring me? Not even a sandwich? Uish. Dia bawa saya bagi. Minta sangat nasi makanan. Sudah. Sabar hidup saya. Sudah. Macam mana saya nak hidup tu? Sudah. Dah kat dah. Sudah, saya dapat ending teruk. Saya meninggal lah maksudnya. Oh, tu saya. Toyol. Your run of sanity ending ke-3, 4. Okay, tak apalah. Okay, terima kasih semua tuan. Kalau tengok like, subscribe sikit. Kita dapat ini baru. Oh, saya ingat saya dapat dah hari ni malam ni. Hari ni saya tak baca, saya lupa. Saya baca patutnya apa yang tu, tentang macam mana lawan game ni. Apa? Terima kasih tuan-tuan. Jumpa lagi, dadah. Assalamualaikum.